Jadi tak salah harus kepada seorang guru itu meminta bayaran. Kan? Betul. Jadi kalau belajar muzik pun minta bayaran. Okay. Takkan kau tak boleh baca untuk anak kau? Ya. Bagi duit sikit kan. Betul. Untuk Tok Guru tu. Buatnya Tok Guru tu bawa Grab, bawa kerja Grab ke apa, langsung tak siapa ngajar Quran je mana. Kau beli Starbucks RM19.90, RM29.90, kau tak kira. Betul ya. Kan? Bayaran untuk guru RM50 sebulan kau kira. Buatnya ustazah tu majuk, dia pun bekerja Starbucks pada muka kau. Betul ya. Jadi kita janganlah kira sangat kan. Tak adanya mahal pun minta tenaga dia. Ya, sebab kita menghargai ilmu. Kalau kau bayar RM1 pun tak boleh bayar lagi dia punya mahal nilai ilmu tu, tak ternilai harga dia. Rubel. Yes. Skip. Read. This episode is Brought to you by Jameson General Contractor, Syarikan Anak Melayu. Look at the camera. Anak Melayu. Jujur. Amanah. Dan Istiqomah. Facebook. Okay. TikTok. Instagram. Apa? At JMSons _ SG. Okay. Call. What number call? Call 69007960. Okay. Repeat. 69. 69007960. Sedang menantikan kedatangan Ustaz Kazim. Sekarang ni kita berada di Al-Barakah Center, iaitu pusat pendidikan milik Ustaz Kazim sendiri. Kita tengah tunggu ni. Aku sebenarnya macam dah ngantuk sikit. Hasil daripada makan nasi ganja. Kena food coma lepas makan nasi ganja ni. Uish. Tapi benda ni dekat Perak ni macam satu kewajipan tau, untuk makan nasi ganja di Perak. Ni macam satu benda wajib kalau kita datang Perak, mesti makan nasi ganja. Aku memang nak salahkan Koen lah. Tak ada orang lain lah. Nasi ganja. Dia yang recommend sangat. Dia dengan ni AP. Oh ni dia seorang, kau tengok. Aku dah ngantuk gila. Aku layan mata. Tu antara orang juga yang racun aku makan nasi ganja ni. Pukul 12 tengah hari. Aduh weh, dia punya. Betul lah, bau kari dia. Ni kau yang cakap, kau dah makan, kau makan ke tangan kan? Tangan kau bau nasi ganja tu. Makan 2 hari. Muslimin Muslimat yang sedang menyaksikan sekarang ini podcast Our Next Guest, yang mana saya sekarang berada di Perak. Yang mana negeri Perak ni terkenal dengan suatu, saya nak ucapkan terima kasih kepada negeri Perak kerana telah pun menciptakan satu makanan iaitu dinamakan nasi ganja. Minta maaf kerana saya pertama kali bila mendengar, saya memang selalu tengok kat TikTok Ustaz. Bila tengok TikTok, weh, nasi ganja ni berbenda ni kan. Bila saya jejakkan kaki di Perak ni, kawan-kawan saya ni lah, bro, kau kena makan nasi Perak bro, ni nasi ganja ni. Macam, okey, saya pergilah makan sebelum saya nak shoot dengan Ustaz ni. Kali dia punya sedap dia Ustaz, ya Allah. Masya Allah, terima kasih orang-orang Perak kerana menciptakan satu legasi nasi ganja. Apa dia punya history? Ustaz tahu tak sejarah nasi ganja? Saya pun tak pernah pergi. Oh, tak pernah? tak pernah pergi. Dah 50 tahun lebih dah umur tak pernah pergi. Tapi sebab orang teringat, orang suka, orang teringat sebab tu nama dia ganja. Bukan sebab sebab daun ganja dia rebus sekali, tak. Sebab terbayang teringat tu, maka macam orang yang sedap ganja tu ketagih gitu. Dia dah makan, datang lagi. Makan betul-betul. Memang panjang Zat dia punya tu. Saya rasa yang tukang masak tu dia ada ambil wuduk lah rasa. Mungkin lah. Wuduk kan. Baik, alhamdulillah sekarang ni juga kita berada dalam salah satu studio di perkarangan ataupun pusat pendidikan Al-Barakah. Ini adalah Ustaz sendiri yang Ustaz sendiri yang bangunkan.
InsyaAllah bersama kawan-kawan lah. Berapa lama Ustaz? 2000 sini 2008, yang asal 2006. Oh, 2008 asal 2006. Masya-Allah. Yang bangunan lama 2006. Yang bangunan ni kita beli 2008. Baik. Saya sebenarnya sebelum setiap kali kalau saya nak berjumpa dengan asatizah dan sebagainya, saya takut orang kata saya tak buat homework ke apa kan. Tapi memang konsep ni saya memang tak buat homework pun. Maksudnya saya tak tahu dan saya nak mengenali lebih mendalam ulama-ulama Malaysia, asatizah di Malaysia, dan pastinya saya pun peminat. Salah seorang peminat Ustaz Kazim, kalau saya nampak mungkin dalam TikTok tak salah saya 1 juta follower. Mungkin 1 juta satu tu saya lah Ustaz. Saya baru follow semalam. Kalau Ustaz boleh refresh kejap, TikTok Ustaz ada saya 1. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi kita nak tahu juga tentang perjalanan Ustaz pada awal penglibatan Ustaz dalam dakwah ni. Kita tarik lagi panjang lagi lama lagi tentang Ustaz berapa adik-beradik, ataupun adakah Ustaz memang daripada awal tu saya nak jadi seorang ustaz, saya nak jadi seorang pendakwah. Macam mana Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Din. Terima kasih kepada semua penonton. Saya membesar sebagai anak yatim lah. Jadi bapa saya meninggal arwah masa umur saya 8 bulan. Jadi adik-beradik saya 7, satu bapa yang sama. Kemudian tahun 77 mak saya kahwin baru, dapat lagi 3 adik. Meninggal seorang. Jadi kalau kirakan semuanya, keluarga saya yang sulung, keluarga bapa yang pertama ada 8 adik-beradik, tapi yang sulung meninggal. Tinggal 7 orang. Jadi saya yang kecil sekali. Dengan bapa yang kedua ni 3 orang. Meninggal seorang, tinggal lagi 2. Jadi 8 campur 3, 11. Mak saya melahirkan 11 anak. Jadi yang ada sekarang ni tinggal lagi 7, 2, 9. Waktu tu keadaan macam mana Ustaz? Keadaannya dengan 11 orang adik-beradik. Masa anak yatim 7 orang je lah. Sebab kahwin dengan bapa baru, bapa tiri tahun 77. Jadi masa kami anak yatim tu struggle lah hidup kan. Saya pun tak ingat masa tu saya umur 8 bulan. Saya tak ingat, tapi bila dah membesar umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tu kita ingatlah yang kita ni hidup susah. Salatullah salam. Sorry. Aku tak tahu jalan dia kat mana. Rupanya kat sini. Ni blok 7 kan? Okey, cantik. Cepat. Okey. Apa? Siapa nama tu? Rubel dah sampai, Rubel. Alright. Jap. Ya Allah. Macam nak tutup ni? Sorry. Baik saudara, selamat datang ke rancangan Our Next Guest. Yang mana kali ini kita akan bersama dengan teman-teman dari JM & Sons General Contractor. Syarikat anak Melayu yang jujur, amanah dan juga istiqamah, alhamdulillah. Dan ini merupakan satu syarikat yang menawarkan khidmat renovasi untuk rumah korang. Kalau nak bikin rumah, ingat diorang sebab diorangnya harga memang berpatutan. Diorang tak ada subkon, diorang direct. Dan harga memang berpatutan. Jangan takut kerana aku penat tadi sekejap. Aku tadi lari. Aku dah lambat. Pendek cerita, diorang bagus lah. Okay, lepas ni aku nak jumpa salah seorang daripada diorang punya pekerja yang kira bagus gila diorang punya kerja. Nama dia Rubel. He's a good friend of mine. Jom kita pergi jumpa Rubel. Oh, lupa aku nak cakap. So hari ni kita ada satu projek. Kira-kira kita nak kasih surprise kepada salah seorang daripada customer JM & Sons General Contractor. Dia punya surprise dia adalah surprise. Nanti kakak saya yang sulung 12 tahun. Yang sulung. Saya 8 bulan. Jadi gitulah macam anak tangga lah. 12, 10, 9 lah gitulah. Oi, back to back dia punya umur. Jadi sebagai anak lelaki yang kira dalam 11 lah.
macam mana peranan ustaz dalam adik-beradik? Adakah ustaz ni orang yang garang ke, ataupun ustaz ni macam okey dengar cakap kakak ke, macam mana ustaz? Saya jadi anak bongsu, mungkin dia manja kot. Jadi orang panggil saya adik lah, adik. Oh, adik. Dalam keluarga saya orang panggil saya Dek Yan. Pasal anak bongsu daripada yang ayah yang pertama. Jadi orang kampung pun kesian. Sebab tu namanya Dek Yan, kesian je apa dia. Kesian orang tengok susah kan. Jadi memang susah kan. Berkudir sana sini. Saya ingat lagi waktu kecil-kecil dulu badan saya banyak kudir. Saya ke kampung kan, air perigi. Air pipe tak ada kan. Kita banyak mandi air telaga, air perigi. Ya. Saya rasa saya darjah 1 kot. Ya, rambut saya dipotong semua sebab ada kudis di kepala. Oh ya ke? Jadi hidup susah kan. Miskin, mak pula mengajar Quran je. Oh, mak ibunya seorang ustazah mengajar Quran. Jadi adik-adik pula ramai 7 orang. Jadi segala-galanya kongsi lah. Kalau saya ingat, kalau buat cucur tu kena bagi 7. Oh ya ke? Buat 7 ketul. Cucur tu jemput-jemput dah. Singapura panggil. Jemput ucuk kodok ke apa. Ucuk kodok. Mesti buat 7. Oh ya ke? Kongsi. Kadang makan nasi campur dengan gula. Oh ya. Bila dah tua-tua ni jadi kencing manis lah. Saya nak tanya Ustaz tadi tentang isu mengajar ngaji. Ni bukan tak dikenal dengan Ustaz lah. Ni sebagai soalan umum, secara umum. Ada di setengah-setengah negeri ataupun negara lah, tak payah cakap mana lah, mana punya tempat ni. Bermaksud ada saja kalau seorang guru mengaji tu, mengaji Quran, lepas tu bila guru tu nak minta payment, nak minta payment daripada anak-anak murid, ada yang mengatakan kata ikhlas, kata ni belajar agama, takkan minta payment kan. Apa reaksi Ustaz tentang pemikiran seperti ini? Saya ingat masa itu zaman 70-an kan. 70-an memang kita tak letak bayaran. Siapa nak bayar lah. Saya ingat masa itu kalau sekali mengaji, sekali ceramah dapat RM2 suku, RM2.15, RM2.10. Kadang dibubur dalam kertas kan, balut. Dapat RM2, RM3 zaman tu. Tak ada letak bayaran, memang ikhlas lah. Tapi reaksi Ustaz kalau macam ada saja yang minta. Zaman itulah. Jadi susah hidup. Tapi walaupun orang kampung pun susah, dia nak bagi pun dia orang pun tak ada duit. Faham? Jadi saya ingat waktu saya kecil dulu, dia orang datang berkhidmat dengan keluarga kita. Dia orang hantar kayu api. Sebab masa tu kita tak ada dapur gas, tak ada. Dapur minyak tanah pun tak ada. Jadi kita masak guna dapur kayu. Jadi orang kayu api dia orang yang bekalkan. Baik. Masa tu air belum masuk lagi. Jadi kita gunakan air perigi. Kadang nak basuh kaki, nak masuk dalam rumah kita pun ada tempayan. Faham. Air tempayan tu pun dia orang isikan. Sama itu. Kemudian elektrik tak ada. Guna goslin untuk baca Quran malam-malam kan. Jadi orang dulu dihormat guru. Sebab dia orang nak bagi duit pun dia orang pun tak ada. Faham. Jadi dia compensate dengan. Jadi dia bagi setakat mana yang dia ada, tapi dia orang ganti dengan tenaga dia orang, usaha dia orang, penghormatan dia orang. Itu yang saya ingat yang dia orang buat kepada arwah datuk saya, arwah opah saya, arwah mak saya waktu tahun 70-an. Walaupun mereka tu pun susah, tapi mereka tak ada nak berkira tenaga ke. Kalau buat padi, buat kerja kebun, dia orang usahakan kebun untuk guru dulu. Baru dia usahakan kebun dia orang. Kalau nak pergi sembahyang raya, saya ingat dia orang datang sembahyang datang ziarah opah kita dulu. Untuk guru dia orang dulu. Baru dia orang pergi masjid nak sembahyang. Jadi zaman sekarang keadaan dah berbeza. Kan? Elektrik semua dah dibayar. Elektrik, air semua kena bayar. Makan kena bayar. Jadi tak salah, harus kepada seorang guru itu meminta bayaran. Kan? Betul. Jadi kalau belajar muzik pun minta bayaran. Takkan kau tak boleh baca untuk anak kau? Bagi duit sikit kan. Untuk guru tu. Buatnya untuk guru tu bawa Grab, bawa kerja Grab ke apa, langsung tak siapa ngajar Quran je. Betul juga. Minta Grab kau tak marah. Kau beli Starbucks RM19.90, RM29.90, kau tak kira. Betul juga. Kan? Bayaran untuk guru RM50 sebulan kau kira.
Buatnya ustazah tu merajuk, dia pun kerja Starbucks pada muka kau. Betul juga. Jadi kita janganlah kira sangat kan. Tak adanya mahal pun minta tenaga dia. Ya, sebab kita menghargai ilmu. Kalau kau bayar 1 juta pun tak boleh bayar lagi. Dia punya mahal nilai ilmu tu, tak ternilai harga dia. Luar biasa. Jadi hukum dia harus menetapkan bayaran, minta bayaran atas upahnya. Berdasarkan kisah zaman Rasulullah dulu, ada sahabat Rasulullah yang menjampi seorang ketua kampung yang disengat kala jengking. Jadi dia minta 1 orang seekor kambing. Okey. Ada 30 orang lebih kurang. Jadi nak seekor kambing. Jadi kalau lega, bagi kambing. Akhirnya lega dengan baca Al-Fatihah 7 kali. Jadi sahabat-sahabat ni takutlah nak makan kambing tadi. Sebab takut dijual, yashtarun nabi ayatillahi samanan qalila. Jual ayat dengan harga yang murah. Jadi mereka pun balik jumpa Rasulullah. Boleh tak kami makan kambing ni? Rasulullah, boleh atau tak boleh? Tak nak bagi kat aku. Jadi dalam hal ini, diambilkan kisah ini, kalau sahabat tadi minta bayaran seekor kambing kerana membaca Al-Fatihah untuk menjampi kepada ketua kampung, ketua kabilah yang kena gigit sengatan tadi, maka apa salahnya kepada orang-orang kita sekarang, guru-guru mengambil. Kalau kata guru tak boleh ambil duit, guru mengajar tak boleh ambil duit, guru Quran tak boleh ambil duit, semua perkara yang berkaitan dengan agama jangan ambil duit lah. Tok imam jangan ambil duit, mufti jangan ambil duit, tuan qadi, tuan hakim. Yang tu boleh pula. Cikgu sekolah agama boleh pula. Cikgu sekolah biasa mengajar agama boleh. Pensyarah, dekan, semua ada. Kalau gitu gaji ikhlas belakalah. Macam mana lah. Jadi janganlah hanya nampak pada guru Quran kena ikhlas. Asatizah kena ikhlas tu. Yang bergaul pejabat agama tak ikhlas. Betul juga. Demo pun nak bayar bil elektrik juga. Jadi janganlah dinampak hanya yang ikhlas ni kena ustazah, ustaz saja. Yang kena ikhlas juga ialah yang mengaji dengan dia orang. Engkau pun kena ikhlas dengan guru engkau. Betul juga. Bukan guru je kena ikhlas. Kita berbalik kepada pendidikan awal Ustaz. Ya. Waktu seperti mana Ustaz katakan, kehidupan Ustaz tak begitu mewah lah. Dan macam mana Ustaz membiayai pendidikan Ustaz sampai Ustaz menjadi seorang ustaz yang terkenal. Dan Alhamdulillah sekarang ni saya baru Google semalam, Ustaz dapat pangkat Datuk. Alhamdulillah. Saya nak kena panggil Datuk macam mana? Saya maafkan saya kalau saya terlupa nak panggil Datuk. Tak maaf. Panggil apa? Panggil Tok Wan pun boleh. Tok Wan? Saya pun dah cucu 2 orang. Oh ya? Tok Wan juga. Okay. Baik, jadi bila Masya Allah. Tak maaf. Saya sebagai orang susah, abang-abang pun, abang saya dia jual aiskrim. Aiskrim Malaysia. Yang dalam plastik tu? Dalam plastik. Ui, sedap tu. Saya suka. Pusing kampung, jual naik basikal. Kemudian jual aiskrim, ambil kedai wang. Kemudian letak kat belakang, tong aiskrim tu, jual. Macam kita sekarang Pakistan nak jual naik motor kan. Masa tu ada motor. Naik basikal lah. Itu kerja abang saya. Sekarang jadi YB lah abang saya tu. Wow. Jadi abang saya seorang lagi pula meniaga buah potong ubi sengkuang, ubi calit, sengkuang calit, bubur sos di atas dia. Kemudian jual timun, jual kerang rebus. Pandai meniaga lah dulu. Mak saya pula meniaga kuih. Jadi abang saya ni seorang buat aiskrim, seorang buat sengkuang, seorang jual kuih. Okey. Macam cerita dulu kalau tahun 50-an dulu Wahid Sate kan jual kuih masuk dalam kampung. Itu kerja kita buat. Saya tak buat lah sebab saya kecil. Saya duduk di rumah, duduk tangga tengok orang kan. Itu bila saya masuk sekolah, saya sekolah kebangsaan Tuh Sajak. Sekolah rendah Tuh Sajak di Batu Kurau. Masa itu susah. Ya, kadang tukar kasut. Ustaz tukar kasut? Kasut lah. Masya tukar Allah. beg. Kira Ustaz balik tukar dengan adik pula. Tukar dengan kakak. Kakak pula. Tukar dengan abang. Ya Allah. Jadi kadang pakai beg, tukar beg. Jadi keadaan tu susah pada masa itu. Tahun 77 mak saya kahwin lain. Kahwin baru lah. Jadi kahwin baru, mak saya masa itu umur 40, suami dia 30. 10 tahun lebih. 10 tahun beza, muda. Okey. Muda anak 7 janda. Jadi bapa tiri saya ni memang tak boleh lawan lah. Kahwin dengan satu janda, anak 7, umur 10 tahun beza. Dia muda 10 tahun pada isteri dia, mak saya.
Jadi kalau orang lain tu fikir 4 kali ni. Bukan 4 kali lah, tutup editor. Yelah. Tak payah fikirlah. Ada baggage lah. Betul lah. Terus je lah. Ini kahwin dengan satu janda, anak 7. Miskin pula tu. Kan? Kemudian dia pula bukannya kerja apa pun, dia menoreh getah je. Siang dia menoreh getah, malam petang dia buat rojak. Di kedai makan, bapak tiri saya ni buat rojak. Sebab tu dia pandai masak. Jadi cuma saya tak sempat nak ambil banyak ilmu masak pada dia. Sebab sibuk belajar, dia pun meninggal. Jadi banyaklah yang tak boleh lawan lah masakan dia. Masakan dia memang sedap lah. Tapi kakak-kakak saya pun duduk berasing. Jadi tak sempat nak ambil daripada dia sampailah dia meninggal. Jadi bila berkahwin tahun 77, 79 saya masuk sekolah. First day tu dia hantar naik basikal. Ayah baru dengan basikal besar, ada basikal tua kan. Dengan bangga lah pergi sekolah. Start dah tu berjalan kaki sampai bila sekali je dia hantar. Sebab dia sibuk menoreh getah. Jadi kadang balik tunggu beg, tunggu semua. Tukar tengah jalan pun ada. Jadi kehidupan macam itulah. Saya rasa bila darjah 5 dulu, darjah 5 ni dia ada penilaian darjah 5. Sekolah di Malaysia ni penilaian darjah 5. Memang pelajaran saya merosot. Bukan merosot lah, memang bodoh lah. Saya punya belajar dapat 6 bulan kan. Sebab kita tak ada buku tambahan, buku latihan. Ini sekolah agama ke sekolah kebangsaan? Kakak saya tua setahun dah saya. Jadi saya nak tunggu dia habis buku tu. Dia masuk sekolah menengah, baru saya boleh pakai buku dia. Dia masuk darjah 6, baru saya boleh pakai buku dia. Baru bila saya dapat buku dia, baru saya dipandai balik. Gitu kaedah dia. Jadi tak mampu nak beli buku banyak-banyak, terpaksa kongsi, tunggu dia habis periksa, dia dah tak pakai buku tu, baru saya pakai buku dia pula. Baru pandai. Baru pandai. Tingkatan 1 tidak memang teruk lah. Masa tingkatan 1 sekolah agama tu dah tukar. Sekolah saya masuk Felda tahun 81. Jadi bapak tiri saya kahwin dengan mak saya tahun 77. 81 saya masuk Felda di Sungkai. Felda Gunung Besaut. Yang itu lagi susah. Di kampung saya tadi, saya rasa saya masuk elektrik di kampung saya tahun 79. Masuk elektrik, masuk air, baru ada elektrik. Sebelum tu memang TV tak ada, lampu semua. Kalau nak tengok cerita combat pun pergi rumah orang. Kan peti air apa pun tak ada. Jadi kena pergi rumah orang, tengok TV rumah orang miskin. Bila tahun 81 kita dah ada elektrik, kita dah ada air di kampung, masuk Felda apa pun tak ada. Balik pada zaman gelap balik. Sebab tak boleh bayar bil ke macam mana? Memang tidak ada dalam hutan mana ada. Belum masuk lagi elektrik. Masuk lagi. Felda Gunung Besaut tu daripada jalan besar ke dalam 25 batu. Jadi tidak ada kemudahan asas. Semata-mata rumah aja. Jadi yelah, lagi struggle kan. Air pula kena gali telaga jauh. Rumah saya atas bukit. Bawah ni. Mandi kat bawah, naik atas balik. Bila naik di atas tu, peluh balik. Ustaz dah melalui cabaran hidup sejak awal lagi. Susah masa itu. Air tak ada, elektrik tak ada. Dulu kalau di kampung dah ada elektrik. Masuk Felda pakai pelita. Zaman 70-an ni? 80. 80-an. Pakai pelita, itu yang muka kita sampai sekarang jelaga tu. Pesan daripada pelita tu. Tapi saya nampak Ustaz makin handsome Ustaz, makin menawar. Masa itu orang datang rumah saya mengaji Quran tahun 80-an tu. Tapi masing-masing bawa pelita lah. Style. Saya teringat macam cerita Piramli Ustaz. Zaman dulu. Macam Piramli cerita. Kemudian dalam 2 tahun baru kita guna bateri. Bateri basah tu, sel basah tu. Barunya lampu. Sebelum tu pelita. Dahsyat. Macam mana Ustaz boleh macam rasa saya perlu meningkatkan kehidupan saya. Daripada mana Ustaz dapat semangat untuk terus belajar, untuk terus berusaha? Saya dapat adik baru tahun 77, mak saya kahwin tu. Dapat adik baru, perempuan. Kemudian dapat adik baru tahun 79 dapat adik baru. 2 adik lah. Tapi adik baru ni meninggal. Demam panas, umur dia 2 tahun.
meninggal waktu bapa tiri saya sedang kursus untuk masuk Felda. Okey. Jadi tak sempat jumpa. Meninggal. Jadi bila masuk Felda tahun 81, dapat adik seorang lagi. Okey. Adik perempuan bongsu lah. Jadi bila duduk di situ, nak balik kampung bersambut hari raya kan. Motor tak ada, kereta tak ada. Daripada Felda tu nak sampai ke jalan besar 25 batu. Kena tumpang orang. Okey. Jadi saya bawa beg, mak saya bawa baby. Mak saya bawa baby adik saya. Jadi tahan, mana ada kereta ke motor tahan tumpang. Jadi mak saya tahan satu kereta, jalan tar, tak ada, jalan tanah merah. Mak tu tumpang. Dia bukan tumpang teksi. Dia Tak ada mana-mana taksi, kereta tak ada. lalu je. Mana ada. Mak saya kata nanti kau ada orang lalu kau tumpang lah. Saya pun tunggu. Mak saya dah pergi dah. Datang satu pakcik. Oh, kereta lain-lain. Lain. Mak pergi dulu. Mak tumpang kereta orang tak tahu kata siapa. Oh. Saya masa tu dah 10 tahun lah. Jadi tumpang satu pakcik. Naik motor. Kau nak ke mana? Jalan besar pakcik. Naik. Naik motor tahu siapa pakcik tu, saya tak kenal. Naik je lah. Pakcik tanya saya, engkau ni orang asli ke? Tak, orang sini je. Astaghfirullahaladzim. Jadi saya pun tumpang sampai jalan besar. Jalan besar tu makna jalan utama lah, Slim River ke Sungkai. Saya tengok mak saya dah tunggu bawah pokok. Oi, kesian. Jadi saya pun pergi kat mak saya. Tunggu ke tepi jalan, tunggu bas. Baru dapat bas daripada bandar. Pergi ke bandar. Oh, belum selesai lagi perjalanan tu? Belum. Oh, Baru nak balik kampung di Taiping. Berhari raya. Bulan puasa ni. Jadi mak saya kata tahan. Bas yang warna merah hati itulah bas dia. Okey. Jadi saya pun tengok dari jauh. Itu bas merah hati. Saya pun tahan lah. Tahan. Bila tahan masa tu mana ada highway. Mana ada kemudahan macam sekarang. Tahun 80-an kan. Jadi tahan. Bila bas tu berhenti, saya tengok penuh tau. Penuh. Mak saya kata naik. Saya pun naik. Mak saya pun naik sambil dukung baby lah. Jadi semua orang berdiri. Dalam tu berdiri banyak. Mak saya pegang baby. Seorang pun tak ada bangun tau. Kasihlah duduk kan. Kawan ada baby kan. Tengok tingkap semua tu penumpang. Saya tengok. Saya pegang besi, pegang beg. Kemudian adik saya tu menangis. Nak menangis. Yeah. Dia lemah ke panas ke mana dia aircon bas masa tu. Jadi mak saya ni lagi kuat pula menangis. Semua orang tengok mak saya tu. Jadi mak saya ni tiba-tiba duduk. Duduk atas lantai, selak baju. Ya Allah. Susukan di celah. Maksudnya lantai bas tu? Di celah-celah kaki orang yang berdiri. Masya Jadi Allah. saya tengok mak tak ada mak nak malu ke. Tak ada mak kata kamu dia nak cubit adik, tak ada. Jadi dia susukan adik depan orang ramai dan tak ada siapa pun yang bagi tempat duduk. Sampai kita bandar Sungkai, Pekan Sungkai, mak turun. Jadi daripada situ yang saya fikir aku nak belajar betul-betul, tak nak bagi mak susah. Jadi keadaan tu menjadikan saya fikir kalau macam ini hidup macam mana. Atau yang nombor satu yang saya nak bahagiakan mak saya. InsyaAllah. Okay. Baik saudara, kita rehat sekejap. Saya nak cari tisu lah. Tapi betul, ini kata-kata motivasi yang luar biasa. Kisah sebenar daripada Datuk Ustaz Kazim yang memberikan motivasi kepada anda yang sedang menonton. Tiba-tiba suara saya sebegini, saya pun tak tahu kenapa. Kembali selepas ini. Ruben, I want to ask you why you like to work at JM Science? I like because our Jain son want to give me the prayer time. Prayer time? Prayer time, yeah. Then other Hindu or who whatever follow the God, he also everybody give this facility. Then other things is the people anything the fever or sick, then any problem the body, he very fast want to take care, then send them to the hospital. Oh, dia punya bos jaga welfare tu bagus. Tadi dia cakap apa tahu? First, diorang bos diorang ni jaga solat diorang. Bukan orang Islam aja, orang yang bukan Islam pun diorang jaga. Diorang adakan tempat untuk diorang sembahyang dan sebagainya. Dan nombor dua, bila sakit ke apa, bos memang
jaga betul-betul. Hantar orang pergi hospital dan sebagainya. Yes. Yeah. You happy working here? Yeah, I happy. You very happy, huh? Yeah, I happy. I also happy for you lah. Okay, Ken, come. Then what else you like about JM & Sons? Our job many. Then Your many job many, ah? Yeah, customer many. Wow. Because our quality also very good. Then our price also not so high. Very cheap one, huh? Very cheap one our price. That's why customer many. Then finishing our quality very good. I like it lah. We go see the house ah. Yeah. Okay, come.